Alright, mari kita borak pasal dia punya kamera. Hari ni aku nak payung korang the Vivo X300 Pro dan aksesori yang korang boleh beli separately. So ni design dia, aku bagi korang tengok sikit. Ni color dia Dune Brown. Dia ada juga datang lagi dengan dua color, which is Phantom Black dan Mist Blue. Dan kalau korang tengok betul-betul, dekat tengah-tengah tu ada tulis Zeiss. So kita boleh expect some great photos dengan phone ni. Tapi sebelum tu, mari kita borak pasal dia punya spesifikasi. So untuk chipset dia, dia pakai the latest MediaTek Dimensity 9500 dengan 16GB RAM dan lagi 16GB RAM virtual. Untuk storage dia, model kita dapat ni adalah 512GB, tapi aku tak boleh nak confirm dengan korang sama ada dia akan ada variant 256GB. So jom kita tengok dia punya display. So untuk screen dia, dia pakai 6.78 LTPO AMOLED screen dan dia support 120Hz. Dan lagi satu, korang tak perlu risau pasal kalau korang main bawah matahari sebab dia punya brightness boleh pergi sampai 4500 nits. So macam mana dengan user experience the Vivo X300 Pro ni? Well, bagi aku dah pakai and bagi aku dia sangat memuaskan. Well, dia pakai latest chipset, obviously dia memang sangat power. Korang campaklah game apa dekat dia, dia tak akan ada masalah untuk run. Tambah lagi dengan 16GB RAM dan lagi 16GB RAM yang kau boleh tambah. Dia memang tak ada masalah untuk run pelbagai aplikasi serentak. Tapi favourite feature yang aku suka pada telefon ni adalah dia punya shortcut button. So nama dia pun dah jelaskan sebenarnya apa feature ni. Korang tekan dan dia akan bawa korang pergi ke aplikasi yang korang nak. Sama ada korang boleh pilih yang ada dekat dalam preset yang diorang bagi, ataupun dia ada satu section di mana korang boleh pilih app apa yang korang nak. Contoh, korang boleh buka WhatsApp dengan satu button ni, korang nak buka Instagram dengan satu button ni. Itu pilihan korang. Alright, mari kita borak pasal dia punya kamera. So mari kita zoom in sikit. Kalau korang nampak dia punya lens, dia di collab dengan Zeiss and dia ada main camera 50MP, periscope, telephoto 200MP dan ultra wide 50MP. Dah aku zoom out sikit bagi korang tengok dia punya kamera ni, dia punya aksesori, dan dia ada actually bagi lensnya sekali agak tebal I think this like so berkualiti. So aku ada bawa keluar ambil beberapa gambar and korang tengoklah sendiri. Aku sebenarnya tak perlu cakap pun, biar gambar tu tunjuk kebolehan phone ni. Tapi aku nak cakap juga, so basically aku boleh katakan kebolehan Vivo X300 Pro ni ambil gambar walaupun tak ada telephoto lens pun bagi aku sangat-sangat menakjubkan. Tapi kalau korang nak juga ambil telephoto lens ni, bagi aku dia enhance lagi lah, especially korang punya telephoto punya gambar. Nah, korang tengoklah sendiri dia punya telephoto punya gambar. Bagi aku dia sangat-sangat lawa. Aku as fotografer agak terkejut lah sebab aku tak pernah expect kualiti gambar macam ni datang daripada sebuah handphone. So tu saja untuk video ni, kita jumpa di video seterusnya. Ciao.